Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Rabu 5 Ogos dan kita akan meneliti carta euro serta pound Britain untuk mengenal pasti potensi trend pasaran. Hari dagangan sebelumnya agak tenang dengan euro dan pound sterling mengukuh sepanjang sesi. Memandangkan kalender makroekonomi semalam tidak menampilkan sebarang laporan penting sama ada dari zon euro maupun United Kingdom, aset berisiko mencatat pembetulan kenaikan yang kukuh didorong oleh perkembangan positif di Timur Tengah. Ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran dilihat semakin reda manakala kemajuan dalam rundingan nampaknya semakin hampir dicapai. Dalam masa yang sama, data Amerika Syarikat yang dikeluarkan pada Selasa mengecewakan apabila menunjukkan penurunan dalam jumlah kekosongan jawatan dan pesanan kilang. Walau bagaimanapun, angka tersebut mencerminkan prestasi pada Jun sedangkan kini sudah memasuki Ogos. Oleh itu, reaksi pasaran adalah terhad. Beralih kepada kalender makroekonomi hari ini, tumpuan akan diberikan kepada PMI sektor perkhidmatan bagi zon euro dan negara-negara anggotanya termasuk Itali, Sepanyol, Perancis dan Jerman. Di kebanyakan negara, indeks ini berada di bawah paras 50 mata yang menunjukkan penguncupan. Perhatian pasaran juga akan tertumpu kepada PMI Composite khususnya bagi United Kingdom, memandangkan sektor perkhidmatan merangkumi kira-kira 70% daripada keluaran ekonominya. Bacaan akhir PMI perkhidmatan UK dijangka meningkat kepada 51.8, tidak berubah berbanding anggaran awal. Data positif terutamanya jika melebihi jangkaan boleh terus menyokong kenaikan pound. Sentimen yang sama turut terpakai kepada euro. Sekiranya PMI perkhidmatan dan PMI komposit di seluruh zon euro kekal di atas 51 mata, wang Eropah mungkin memperoleh momentum kenaikan yang ketara. Kemudian pada hari ini, pedagang akan mengalihkan tumpuan kepada data pekerjaan ADP Amerika Syarikat. Ahli ekonomi mengunjurkan pekerjaan sektor swasta meningkat sebanyak 68,000 pada Julai selepas bertambah sebanyak 98,000 pada Jun. Bacaan yang lemah boleh meningkatkan tekanan terhadap dolar Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, jika data aktiviti perniagaan Amerika Syarikat mencatat kejutan positif dengan PMI perkhidmatan dijangka berada pada 54.5, keadaan ini boleh mendorong pedagang untuk membuka posisi pembelian dolar. Dalam keadaan ini, euro dan pound Britain mungkin berbalik arah serta mengurangkan kenaikan masing-masing. Selain itu, pegawai Fed Lisa Cook dijadualkan menyampaikan ucapan buat kali pertama sejak Bank Pusat mengekalkan kadar faedah dalam mesyuarat terbaharunya. Perlu diingat bahawa perbezaan pandangan yang ketara telah timbul dalam kalangan pembuat dasar Bank Pusat sekaligus menjadikan ulasan Cook sangat menarik perhatian peserta pasaran. Seterusnya, mari kita beralih kepada analisis teknikal. Carta euro US dollar 1 jam menunjukkan bahawa false breakout pada 1.1528 disertai data positif dari zon euro boleh menghasilkan isyarat pembelian yang berpotensi mendorong euro naik kepada 1.1557. Penebusan dan pengukuhan di atas paras ini boleh melanjutkan kenaikan kepada 1.1592 sekaligus membuka ruang untuk kenaikan seterusnya menuju 1.1620. Pada paras ini, saya mencadangkan penjualan ketika berlaku lantunan dengan sasaran pergerakan 25 sehingga 30 pips. Kemasukan penjualan pada 1.1592 dan 1.1557 hanya wajar dipertimbangkan selepas false breakout. Sebaliknya, jika aktiviti pembelian kekal lemah, penembusan dan pengukuhan di bawah 1.1528 boleh menyebabkan dagangan dalam julat mendata serta menolak harga turun kepada 1.1504. Pada paras ini, pembelian boleh dipertimbangkan selepas berlaku false breakout. Pembelian ketika berlaku lantunan pula relevan pada 1.1482 dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 15 hingga 20 pips. Beralih kepada pound Britain, situasinya masih sama. Pedagang menjangkakan data positif berkaitan aktiviti sektor perkhidmatan United Kingdom. Penebusan dan pengukuhan di atas 1.3468 atau penurunan yang disusuli false breakout pada 1.3444 akan mewujudkan peluang pembelian
dengan jangkaan pergerakan seterusnya menuju 1.3498 dan berpotensi mencapai 1.3539. Pada paras ini, pedagang disarankan mempertimbangkan penjualan ketika berlaku lantunan dengan sasaran pergerakan 25 sehingga 30 tips. Kemasukan penjualan pada 1.3498 yang merupakan paras tertinggi dalam tempoh seminggu dan pada 1.3468 hanya wajar dipertimbangkan selepas false breakout. Pasangan mata wang ini dijangka kekal dalam julat mendata menunjukkan bahawa penjual mungkin aktif di kawasan ini. Penembusan dan pengukuhan di bawah 1.3444 akan menghasilkan isyarat penjualan serta menolak harga turun kepada 1.3419 yang berkemungkinan menarik minat pembeli atau kepada 1.3393. Pada paras tersebut, saya mencadangkan pembelian ketika berlaku lantunan dengan sasaran pergerakan 25 sehingga 30 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.